Untuk next trip bermula daripada TBS, aku akan naik bas lebih kurang dalam 10 jam untuk pergi ke satu location yang aku rasa macam lebih kurang macam balik kampung. Tempat ni sekarang pun dah tak ramai orang pergi. TBS pun kosong. Aku tak tahu kenapa orang tak nak travel sekarang. Aku tolong Ricky kan tempat ni untuk korang. Korang nak tahu kat mana? Korang kena tengok video ni sampai habis. Aku suka start journey aku dari TBS sebab dekat sini parking senang, convenience store pun banyak. Tempat korang nak menunggu sebelum naik bas pun selesa. Destinasi aku sebenarnya nak pergi ke Hat Nyai. Walaupun aku dah pernah buat video ke Hat Nyai, tapi aku nak bawa korang pergi tengok Hat Nyai keadaan selepas banjir dan juga krisis minyak. Dari TBS aku naik bas Allison Golden Coach. Untuk harga tiket masih sama RM95 kalau korang pergi hari biasa. Tapi pada tarikh-tarikh hari perayaan dia akan jadi RM125. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board Allison Golden Coach, coach number BNM6663, bound to Tan Nok Hat Yai. Please make sure you bring along all your travel documents and fill out your arrival card. Sepanjang perjalanan aku tidur je, tahu-tahu sampai dekat Chan Lun. So dekat Chan Lun korang kena ready bersiap-siap sebab korang akan melalui dua immigration Malaysia dengan immigration Thailand. Kalau boleh time jumpa immigration tu biarlah wangi-wangi. Kan kita tak mandi lagi sepanjang hari dalam bas. Sekurang-kurangnya spray lah perfume sikit. So macam aku memilih perfume As Fragrant. Bau dia wangi, size dia pun ngam untuk bawa travel, 30ml je. So untuk prosedur immigration dekat border Malaysia korang kena turunkan barang untuk diorang scan. Masa dekat border Thailand korang just bawa turun pasport je. Tapi yang penting korang jangan lupa nak masuk Thailand, korang wajib isi TDAC arrival card online. Mesti antara korang ada yang nak tahu juga bas ni akan berhenti dekat mana. Sampai dekat Hat Nyai, bas ni akan stop betul-betul depan office Allison dekat area Lee Garden. Daripada tempat turun bas Allison, kita orang jalan kaki pergi ke hotel dalam masa 5 minit. Sepanjang dekat Hat Nyai aku stay dekat hotel Bonchai Mansion. Harga RM290 untuk 3 malam. Hotel ni okey lah, besar, cuma katil dia tak selesa sikit, dia agak keras. So next video aku share dengan korang apa yang aku buat dekat Hat Nyai. Macam biasa korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.